Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Zari Kongka channel ya. Okay guys, pada video kali ini aku nak share kereta-kereta kecil guys. Kereta-kereta kecil iaitu kereta Keika. Itu kategori Keika di Japan. Kereta ni kereta 660cc saja, tidak boleh lebih pada 660. Okay, kita ada 3 biji dekat sini lah. Okay, sebelum tu tolong subscribe channel aku ni, Zari Kongka channel. Like, share dengan komen lah. Okay, terima kasih sesiapa yang dah subscribe ni. Aku sekarang dah 503 saja subscribers. Memerlukan lagi 497 untuk capai 1000 guys. Tolong guys, tolong subscribe ya. Okay, alright. And then okay, kita bermula dengan dekat depan sekali ni, iaitu Daihatsu Move Canvas tahun 2021 660cc ya. 660cc. Okey, kat bahagian depan ni dia punya design semua bulat-bulat guys. Memang comel macam kartun. Okey, kalau kalau macam cakap apa? Kalau tak silap aku nampak macam apa tau, Scooby Doo. Betul tak Scooby Doo? Tapi cuma Scooby Doo ni dia kecil guys. Yang tu Volkswagen, tapi yang ni Daihatsu Move Canvas. Dia tiru sikit macam Volkswagen. Betul tak? Alright. Kita tengok dia punya sport rim kat depan. Sport rim 14 inci guys okay. And then lampu bulat-bulat macam ni. Depan tulis canvas guys. Alright. Memang lawa, memang comel. Yang ni untuk fun ride, untuk family, yang semua family lah, 4 orang okey lah. Kalau nak family yang besar, macam belakang ni, yang tu boxy, 7 seater guys. Okay. Okay, and then apa lagi? Jom kita tengok dia punya bahagian tepi lah. Bahagian tepi, okay, kita walk through lah, walk around 360 macam mana rupa dia. Okay. And then tengok dekat belakang ni. Dekat belakang dia tulis canvas kat sini. Okay. And then Daihatsu punya lambang dekat belakang. Okay guys, hanya imported saja. Hanya yang ni saja import saja. Kata-kata import saja ada yang Daihatsu canvas ni lah. Kalau lokal memang tak bawa masuk. Okay. And then dekat sebelah sini, sekali kita tengok dalam, kita tengok luar dulu. Okay, yang ni 2022. Dia punya canvas ni 2019, 2022 dia naik kat atas ni. Tapi logo ada kat sini lah. Dan dekat bawah dia punya chrome semua dah dikurangkan. Yang ni ada banyak chrome lagi, nampak ni. Ada reflector pun sini. Tapi yang ni dia tak ada reflector dah, apa dah semua. Cuma ada parking sensor apa semua. Lampu masih mengekalkan bulat lah, style bulat-bulat macam ni. Okey. Ada power sliding door. Yang tu bukan main-main guys Pada power sliding door. Okey. Right. Yang ni bukan kaling-kaling, dia main dengan 360 camera. Nampak ni? Okey. 2022 canvas kat depan. Lagi besar. Lagi besar guys. Okey, lampu masih mengekalkan bulat macam tu. Bulat macam 4 segi tapi bulat lah. Dia tak ada sharp edge lah. Dia semua jenis bulat-bulat comel. Dia macam Mini Cooper jugalah. Semua bulat-bulat. Okey. Yang ni pun didatangkan dengan sport rim 14 inci. Ada sikit chrome dekat dia punya pintu tu. Okey. Dua-dua keyless entry Dua-dua keyless entry. Kejap lagi kita tengok dia punya interior pula. Okey. And then dekat sini kita ada Nissan Rooks Yang ni ada turbo. Lupa nak bagi tahu, dua-dua ni, dua unit ni, yang ni tak, ini NA saja, dia tak ada turbo. Tapi yang ni ada turbo. Bukan turbo saja, dia ada hybrid. Ya, dia hybrid. Nissan Rooks. Dia punya rupa nampak macam N-Box. Nampak macam N-Box, betul? Kalau sekilas pandang nampak, ni N-Box. Memang tengok dekat-dekat. Oh, Nissan Rooks. Tengok dia punya design memang lawa. Ni tahun 2020. Okey, datangkan dengan 15 inci sport rim, 2 tone warna, S hybrid. Tengok dia punya design, dia lebih tinggi lagi lebih tinggi daripada yang ni. Ini rendah sikit. Yang ni tinggi lagi.
Okay. And then tengok dia punya lampu belakang, dia punya tail light. Kat sini ada tulis Rooks. And then dekat sini Highway Star S Hybrid. Highway Star macam Nissan Serena. Yang ni adik dah. Hybrid lah. S Hybrid lah. Oh, elok. Okay guys, color biru ni mengancam lah. Yang ni pun didatangkan dengan 360 camera. Yang ni dia lebih sikit lah pasal dia ada kick sensor untuk power sliding door. Okay. Kita dah tengok dah luaran macam mana. Jom kita tengok yang dalam pula macam mana. Okay, kunci ada dekat sini. Ni ada kunci kat sini. Kita tengok dekat dalam. Alright. Sekejap Okay, kita tengok kat dalam macam mana. Keyless entry je, kena tekan button untuk kat sini. Okay. Tengok dalam dia macam mana. Dalam dia ada 3 warna. Dia ada color beige, dia ada color putih, dia ada color hitam. Dia datangkan dengan multi-function steering. Ada push start button kat situ. Ada power sliding door. Ada pre-crash, ada automatic high beam, traction control dengan on-off engine guys. Alright. Yang ni 660cc, 57 horsepower saja guys. Tapi kalau Jepun buat kereta, mesti dia ada power guys. Walaupun 57. Kalau tak percaya, mari kita main test drive. Okay. Dia punya meter cluster tengah-tengah macam ni. Okay. Dia punya gear dekat macam ni. Ada aircon controller kat sini, gear kat sini. Dia pakai foot brake. Foot brake. Dia pakai foot brake. Pasal ni 2019. Okay. Jom kita start tengok macam mana. Kita start. Tapi sebelum tu tengok. Ada compartment kat sini. Ada kat sini. Dekat sini pun ada compartment. Sini pun ada boleh letak barang. Okay. Ada cup holder dekat sini. Kat sini pun cup holder nampak ni. Itu cup holder. Okay, dia macam tersembunyi sikit lah. Dan kita start engine tengok. Tengok dia main meter. Meter dia. Yang ni mileage baru 18,384. Boleh nampak tak kat dalam ni? Agak gelap sikit kita on dia punya lampu. Lampu dah memang on dah, tapi dia tak nampak pula kat sini. Okey. Kena ni. Dia main sound kena off guys. Saat ni aku kena kacau pula. Okey. Tengok dia main 360 camera macam mana? Nampak tu. Ada 360 camera, bukan kaling-kaling guys. Okey. Multi function steering kat sini. Foldable punya side mirror lah kat sini. Dia boleh pakai auto ke manual ke. Kita boleh adjust kat sini lah. Dia punya seat bersambung macam ni. Seat bersambung, ada armrest kat sini. Ada armrest. Dan kat sini ada lagi macam compartment kita boleh letak barang lah. Okay. Right. Ada coklat sikit colour kat sini. Elok. Walaupun dia kecil tapi dia selesa guys. Selesa. Kita tengok dekat bahagian belakang. Bahagian passenger seat. Dia ada power sliding door guys. Tengok. Dekat belakang pun dia punya seat macam ni guys. Nampak dia. Keluasan dia memang impresif lah. Nampak ni. Jauh gila ni. Boleh duduk kaki. Kalau duduk kalau orang 6 kaki ke atas pun boleh duduk. Tak ada masalah. Okay guys. Alright. Jom. Tak boleh duduk lama-lama. Saat ni video jadi panjang sangat, susah. Okay, kita tengok dia punya bahagian boot belakang ni. Ya, boot belakang. Okay, barang belakang ni tak boleh letak barang banyak sangat lah. Okay, lagi pun kereta kecil je. Kat sini, kat bawah ni boleh letak barang ni. Boleh letak ikan ke, nak pergi pasar ke. Okay, tak ada masalah. Okay, kita tutup enjin. Kita tengok dia punya lampu depan macam mana. Lampu depan ya. Macam ni. Dia memang nampak klasik lah. Nampak klasik, comel. Okey, saat ni kita start yang ni pula. Kita tengok. Okey. Alright. Kita tutup. Okey, yang kita tengok yang ni pula. Ini tahun 2022, apa yang perbezaan lah. Apa yang dia upgrade. Kat sini guys. Tekan macam ni. Keyless entry. Tadi ada tombol. Dia macam ada button. Yang ni ada macam touch.
Tengok dia meter cluster pun dah berbeza. Dia punya, oh yang ni kami tukar dah. Kami tukar dia punya player. And then dia punya seat lagi nampak cantik, lagi lawa lah. Dia ada multiple color lah. Tengok dia ada macam dark blue, dia ada macam jeans punya style, macam sofa tak sofa punya kemasan. Multi-function steering, color putih, color hitam, color silver ada. Bukan silver, chrome kat sini. Okay, tengok dia punya gear. Dia ada auto hold, dia ada automatic parking brake, and then automatic parking brake dia tak ada foot brake dah lah, so dia upgrade lah. And then dekat sini dia ada tengok traction control apa semua ada kat sini. And then dia punya push start button. Okay, kita tengok, kita start. Tengok dia punya meter cluster ni macam mana. Okay, alright, nampak tu. Oh, dia tulis hello. Hello. Okay, meter cluster yang ni mileage 4,592, macam kereta baru pun. Bawah 5,000. Apa ni? And then dia punya yang ni hanya ada didatangkan dengan reverse camera saja, dia tak ada 360 camera. Kat sini kat atas dia boleh letak barang lagi. Ada heated cup holder kat sini, nampak ni. Yang ni kita boleh heat lah, letak kita punya cup ke apa kan kat situ. And then ni nombor 2. Kat sini pun sama juga, nampak tu ada heated jugalah. Lagi cantik lah, dia punya modern design. Ini auto hold kat sini kan. Auto hold ni okey. Untuk pengetahuan semua, auto hold ni kalau kita masuk gear kan, masuk gear kan, kita akan berjalan kan. Nampak ni, parking brake ni kita off. Sorry, kita off, kita tekan off, kita akan jalan kan. Okey, macam ni. Ni kereta jalan, nampak. Kita reverse, kereta dah berjalan. Tapi kalau kita tekan ni hold ni, kita masuk handbrake lah. Kita masuk handbrake guys. Handbrake pula apa? Seat belt. Allahuakbar. Okey, kita tekan. Dia kena nampak ni. Ada hole kat situ, nampak warna kuning tu. Bila kita masuk gear, kereta tak berjalan lah. Kereta tidak berjalan lah. Ini untuk dia jaga dia punya apa ni, transmission. Dengan kita ni kalau jam-jam kan, jam-jam kalau susah lah sikit kan. Dah masuk gear, tukar gear lah lemah lah. Pakai auto hold ni senang. Dia macam kereta mahal pun ada jugalah. Alright. And then kita tengok dia punya seat belakang. Aku buat video ni tak boleh lama-lama sangat, kita tunjuk apa yang ada lah. Oh, seat ni pun nampak ni boleh adjust semua. Okay, seat dia dekat sini. Oh, yang ni ada plastik. Ni plastik seat ni dia pun buka tak sini. Memang lawa, sama juga saiz, semua sama. Okay, settle. Dia punya belakang punya saiz, belakang punya kompartmen, tak letak barang pun sama sajalah. Tak ada perubahan. Cuma perubahan dekat dalam lah sikit-sikit tu. Okay, dia ada punya auto hold, automatic parking brake. Okay. Yang ni yang last sekali. Kita tengok Nissan Rogue ni. Kita tengok macam mana keadaan dalam dia. Okay, sebelum tu dia ada nampak tu, kick sensor guys, untuk dia punya power sliding tu. Kita try tengok. Dia cuma buka saja, dia tutup tak boleh. Tutup kena masuk, tutup sendiri. Kena tutup daripada dalam. Kita tengok ni. Dia tutup. Nampak? Untuk buka saja dekat bawah tengah-tengah dekat sini. Okey, tengok. Kita tengok. Since dia buka, kita tengok lah. Tengok dari belakang. Memang luas betul. Ini ada aircon dekat belakang ni. Yang tadi dua-dua tu belakang tak ada aircon. Tapi yang ni ada aircon. Aircon van lah. Okey. Jadi kita tengok bahagian depan. Bahagian depan guys. Memang besar. Tinggi atas dia punya keluasan. Nampak macam minivan, tapi yang ni 660cc. Yang ni kekar lah. Multifunction steering. Ada armrest kat sini. Dia seat dia bersambung jugalah, tapi ada juga gap sikit lah. Okay, kita tengok dia punya apa ni, multifunction steering ni. Tengok ni ada banyak-banyak button kat sini semua. Mileage baru 28,450. Jom kita start engine, tengok macam mana. Mana push start button kat sini.
Okay. Tengok dia main aircon controller. Oh, sebelum tu guys, sorry. Okay, kita off sikit. Kita tengok animation. Aku tersilap lah nak tunjuk. Mau cakap apa? Excited nak tunjuk dia main aircon tu. Tapi kita tengok sekali lagi. Nampak ni. Dia terus tekan brake, start engine. Tengok tu. Dia main animation tengah-tengah tu. Ada kereta dah nampak. Okey. Hybrid dia ada clock satu macam biru punya meter cluster. Ni nak tunjuk. Alamak, aircon dah aircon. Dia pun touch screen semua. Nampak ni. Tekan kat sini. Max. Dia lawa. Dia boleh tekan pakai touch macam tu pun boleh. Ada auto hold, ada automatic parking brake. Tengok dia punya 360 camera macam mana. Bukan kat sini, tapi kat atas ni guys. Nampak? Kena tengok belakang, tengok atas ni. Alright. Okay. Ada dia pun boleh letak kompartmen kat sini semua, letak barang pun semua. Sini boleh letak lagi kompartmen, bawah pun ada lagi. Okay. Dia banyak color hitam lah, tak banyak sangat dia punya apa? Color sangat. Okay. Memang jimat minyak pasal dia pakai hybrid lah. Pakai bateri dengan enjin. Alright. Dia 64 horsepower dengan turbo lah. Elok guys. And then ada cup holder kat situ, ada cup holder kat sana. Okay, ini semua dah tengok lah kan. Jom kita tengok bahagian belakang. Bahagian ni lah. Okay. Alright, bahagian belakang dekat sini. Memang luas lah. Walaupun kereta memang luas. Tengok aircon kita dah on dah dekat sini. Dah on tengok aircon. Tutup. Memang selesa guys. Sorry lah. Yang ni ada banyak plastik kat sini. Macam kereta baru kan, plastik pun ada. Okay, tengok dia punya keluasan ni. Memang ada table lagi. Ada table kat sini. Bagus. Berbalik juga. Sini pun ada sunshade juga. Tengok ada sunshade ni. Okay. Jom kita tengok dia punya boot lah. Dia punya boot space. Besar tak besar. Sebelum tu tengok lampu dia. Lampu dia cantik juga. Macam bentuk C juga lah. C yang besar. C yang memanjang. Okay. Keluasan besar juga. Lagipun semua ni sama. Dia boleh adjust ke depan lah. Dia boleh adjust ke depan. Boleh tutup tulis semua. And then kita tengok yang ni normal lah. Normal punya setting. Kat bawah ni pun boleh letak barang lagi semua. Okay. Alright, kita tengok kat depan. Kita tengok kat depan. Lampu buka kan. Macam mana dia punya rupa lampu dia. Bawah juga. Ada running daylight, ada fog lamp kat bawah. Terbaik guys, terbaik. Okay guys. Kita tutup enjin guys. Itu sahajalah video untuk kali ini. Kepada yang belum subscribe, boleh subscribe, like, share, komen kepada Zah Recon Car Channel guys. Okay guys, siapa-siapa yang berminat dengan kereta-kereta ni, ataupun kereta banyak lagi kereta guys, okay, boleh roger aku lah 0124940104. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.